we've missed the boat a long time ago. Maksud saya ialah sepatutnya kita melahirkan bakat-bakat baru. Pemain yang mungkin tidak ada kena-mengena ataupun tiba-tiba dah menjadi naturalized players. Cabarannya adalah kalau kita lihat dari peringkat elit adalah NLDP dan juga AMD. Kemudian kita kena bagi ruang pada pemain-pemain anak jati ni untuk mewakili Malaysia. Kalau tidak nanti saya takut anak-anak jati ni tidak ada inspirasi dan aspirasi untuk mewakili negara kerana negara alamak tempat dah terhad lah dekat atas. Okay guys, bertemu lagi untuk segmen yang ketiga, kolaborasi istimewa podcast hari ini bersama dengan Julang. Segmen ketiga kita nak bincang dengan tentang subjek yang kalau tanya saya pun favourite lah. Tengok ni, kalau angkat baju dia ada belang ni sebab selalu grassroots kan ni. Main game pukul 12 tengah hari, pukul 1 biasa. Benda tu pun menjadi perbahasan juga dekat medsos baru-baru ni. So kita bawa ke sini tentang mungkin fungsi subjek PJK di sekolah dan juga grassroots. Alright? Right, so sekarang ni ramai orang membahaskan pasal bola sepak ataupun apa-apa sukan saja. Kena bermula daripada grassroots, apa function PJK dekat sekolah. Untuk abang-abang berdua, PJK dulu. Sekarang ni orang kata, dulu ke zaman-zaman kita, bagi bola, main, let's go PJ. Sampai habis masa. Tapi zaman sekarang saya tak tahu. Untuk abang muda, apa pandangan abang dulu tentang subjek PJK di sekolah? Okay, subjek grassroots ni memang subjek yang memang dekat di hati. Kerana saya memulakan kerjaya saya membuat laporan di peringkat sekolah. Junior. Yeah. So kan nak cover FAM itu senior. So itu beza. I think we touched on this. Sekolah. We touched on this dulu bila I was on the show kan. I menyatakan bahawa I start daripada bawah daripada sekolah. Zon Keramat dengan Zon Pudu dan sebagainya. So anyway, yeah. So memang dekat di hati dan so berkenaan dengan grassroots tu memang sangat penting kerana kalau kita tidak mempunyai grassroots participation yang besar, kita takkan dia ala pyramid lah. Kalau lagi besar, lebih ramai lagi lah yang akan naik atas. Yang tu yang pertama. Tapi subjek PJK, zaman kami PJK, pendidikan jasmani dan kesihatan. Kini dia pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Dia dah terbagi kepada dua. Dan actually kalau the problem is cikgu dekat sekolah yang tidak menggunakan buku teks. You dah baca tak buku teks tersebut? Pernah baca? Pernah buka tak? Memang ada tapi tak pernah baca. Sebab itulah dia bagi bola. So buku PJK tersebut mempunyai actually semua dah ada dalam buku tersebut. Dia sama dengan buku-buku sekarang ni, buku PJ dengan buku PK. Dah cukup mantap. Cumanya execution. Adakah ianya betul-betul diajar di sekolah? Macam sekolah anak saya sebagai contoh, diajar. So mereka they go through diet tu macam mana dan sebagainya, cara membaling bola dengan betul, cara semua tu ada dalam buku tersebut. So zaman kami yang bola main je kan, berbeza. So sekarang ni mereka baru-baru ni dia telah belajar macam mana nak bermain bola tampar. So different. So sebagai contoh di sekolah menengah saya mempunyai seorang cikgu Cikgu Saiful. Beliau actually a big name in hockey. Saiful Munir Mansur. Cikgu Saiful merupakan seorang yang boleh main semua sukan. Bola keranjang lah, bola lisut lah, bola sepak lah. You throw him a ball, he can hockey lah, dan dia merupakan a very good hockey cikgu hockey. Dan beliau telah mempertengahkan semua sukan ni kepada kami. So all you need is that one teacher untuk push. So sangat-sangat penting kerana kalau cikgu tu mendedahkan you pada sukan yang betul, sukan yang tepat, lahirlah bakat baru. Tapi situasi tu tak banyak berlaku lah kan. Sedih, malang sekali tak banyak berlaku. And satu sebabnya mungkin sebab bukan subjek yang ada exam. Kemungkinan kerana saya this is something, sorry Rizal, tapi this is something Tan Sri Dr. M. Jagatesan beritahu saya. Beliau menyatakan bahawa mungkin tiba masanya untuk PJ dan PK menjadi core subjek kerana kalau ianya tidak diambil dengan serius, selama-lamanya lah people just go like whatever lah.
Saya rasa satu masalah adalah kekurangan guru dan kemana perginya mereka yang ada ijazah sarjana atau ijazah sarjana muda sains sukan, PJK, PJK ya, pendidikan jasmani. PJPK. Ya, PJPK pendidikan jasmani ni, diorang memilih nak masuk dalam dunia perguruan atau tidak. Kerana kalau boleh sepatutnya memang setiap ni ada guru-guru pendidikan jasmani yang boleh train anak-anak kita ni. Pertama kerana apa? Kalau dulu ada Kementerian Pelajaran atau Kementerian Pendidikan dah banyak buat dasar dah. Antaranya satu murid satu sukan, dan kemudian dulu zaman-zaman 50s, 60s, 70s, 80s mesti ada acara sukan, kemudian belajar bagaimana untuk olahraga. Olahraga ni adalah pergerakan asas untuk atlet, kan? Dan juga gimnastik dan juga renang. Tapi ini dulu antara dasarnya adalah setiap pelajar atau murid kena buat ni semua, kena belajar. Tapi adakah pendidikan yang dibuat secara formal dan setiap sekolah ada dapat buat ke tak ada? Disebabkan kekurangan guru-guru yang ada latar belakang pendidikan jasmani. Sebab itu saya rasa, dan kalau kita lihat sebelum ni dalam episod Julang pun ada Zaiful Zainal, bekas pelari 400 meter kebangsaan, bekas pemegang rekod sebelum Omar Osman pecahkan rekod tu. Dia kata dia pun terbabit dalam pembentukan kurikulum, co-curriculum untuk pendidikan jasmani. Cuma kalau berapa ramai yang boleh demonstrate apa yang sepatutnya dibuat. Katakan kalau you nak bila melompat jatuhnya macam mana, bila buat gimnastik tu macam mana, bila nak buat atletik tu, macam katakan you nak buat hurdles, nak lari teknikal tu macam mana. Jadi dari segi latihan-latihan formal ini saya rasa tak banyak sekolah yang boleh sediakan. Dia sebab itu dia bergantung kepada seorang guru-guru macam Cikgu Saiful tu, tak banyak sekolah yang ada. Tapi sebab itu kalau dulu kenapa kita berjaya menghasilkan produk-produk yang cemerlang di peringkat sukan Asia apa semua, kerana kebanyakannya adalah mereka yang terdiri daripada guru-guru. Guru-guru yang menjadi pentadbir, dan mereka adalah berlatarkan guru. Kalau kita lihat dan mendiang Datuk Ho Ko Chai, bekas penjaga gol kebangsaan, kemudian jadi coach hoki, kemudian jadi pentadbir. Dia adalah guru. Kemudian Yogesh Warren, kemudian Peter Velapan, Paul Moni Samuel. Mereka bukan ada latar belakang teknikal, mereka juga latar belakang guru, pendidik, dan kemudian jadi pentadbir. Jadi mereka bukan saja ni boleh tunjuk, boleh demonstrate dan boleh tapi sebab itu dulu terasnya adalah guru sukan dan jurulatih, guru yang jadi jurulatih. Sekarang ni tak ramai yang ada that kind of kepakaran. Jadi bila timbul sekarang ni dengan ibu bapa sekolah pula jadikan KPI sebagai KPI-nya not score berapa banyak A plus, A minus, solid A. Jadi A-nya untuk ni ada, tapi saya tahu KPM cuba balancekan dengan PAJSK. Maknanya mata koko tu, kalau aktif dalam sukan, aktif dalam persatuan, you dapatlah mata, nanti bila nak apply masuk universiti tu lebih mudah. Okey. Tapi saya rasa banyak lagi yang perlu dilakukan. Pertama kerana kalau kita lihat kemudahan, kenapa dasar satu murid satu sukan tu tak jadi sangat, tak dilaksanakan secara komprehensif, kerana katakan sekolah ini dia tidak ada kemudahan di Padang. So Padang dia tak boleh lah rugby, tak boleh bola sepak, tak boleh. Tapi maknanya dia kena ikut kemudahan. Mungkin kalau dia ada dewan saja, mungkin boleh main pingpong, kan? Mungkin boleh main basketball 3-on-3. Jadi itu antara benda-benda yang nak dibuat. Tapi itulah core business atau tanggungjawab dan tugas hakiki untuk sekolah adalah untuk produce murid-murid yang sebenarnya holistik, tapi berat ke arah akademik. Jadi itu yang selalunya bila pendidikan jasmani ni setakat macam zaman you all mungkin baling bola, pergilah kejar bola ni apa semua. Tapi ada sekolah-sekolah yang memang mengutamakan sukan, dia memang ada coach-coach yang memang handal. Yang katakan jurulatih bola sepak dia boleh, jurulatih hoki boleh. Sekolah tu dia akan juara zon keramat for example. Tapi setakat tu tapi budaya bersukan tu memang sudah disemai di peringkat usia yang awal. Itu yang penting supaya itu semua proses untuk mereka antaranya nanti akan jadi pemain negara.
Tapi itulah sebenarnya kalau kelompok-kelompok lebih besar masyarakat ni didedahkan dengan pendidikan yang teknikal dan formal pada usia lebih muda, nanti dia akan menghidupkan budaya bersukan yang betul. Cuma itulah masalah Malaysia ni. Nanti kita cakap lebih pula susah pula nanti. Takut ada ban. Tapi cakap tentang itu tadi, dia ada beza macam core curriculum nak pergi universiti memang sekarang nak kena aktif sukan. Betul. Tapi beza aktif sukan dengan Sekadar kepentingan untuk pendidikan sukan. Sebab kalau pendidikan sukan ditekankan dengan ada exam, mungkin ekosistem keseluruhannya. Nutritionist dia orang dah belajar daripada awal, dia betul-betul ambil tahu. At least dia jadi fisio. Once again, kita selalu buat perbandingan kerana kita tak memahami apa yang berlaku dahulu. Sebagai contoh, apabila 25 tahun yang dahulu, apabila saya meninggalkan sekolah, ada peruntukan di mana 90% merupakan akademik, 10% tersebut ialah untuk co-curriculum, untuk penyertaan dalam, untuk masuk dalam uni ke dan sebagainya. So, benda tu memang ada daripada dulu. Dan sebagai contoh, saya masih ingat lagi apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan Menteri Pendidikan, beliau marah dengan saya kerana saya telah menulis artikel tersebut yang menyatakan konsep satu murid satu sukan adalah a regression and not progressive, kerana sebelum satu murid satu sukan, setiap murid di sekolah yang bersekolah di sekolah kebangsaan memerlukan perlu menyertai satu badan co-curriculum, satu badan beruniform dan satu sukan. Masih ingat lagi tak? Dulu 3 in 1. Macam Nescafe 3 in 1. Sekarang sekarang concentrate hanya satu murid satu sukan. You faham tak? So maksudnya if you couldn't do it before, apa bezanya sekarang? Dan true enough, kita tak lihat, kita dengar satu murid satu sukan, tapi adakah ini betul-betul dipraktikan? Dan berbalik kepada that is one thing, and then lepas tu kita lihat balik, you were saying kita formalize it, jadikan sebagai satu subjek, bukan memang subjek, tapi ada peperiksaan lah sebagai contoh. Okay, my question is this, bila you paksa, kita ambil sejarah sebagai contoh, sejarah orang baca hanya kerana it's an exam paper, kena pass. Tapi kalau bagi peluang, you ingat dia nak baca sejarah tak? Ia seolah-olah dipaksa ke atas mereka. Why should that happen? Seseorang tu perlu tahu sejarah. Sama juga dengan pendidikan kesihatan dan jasmani. Seseorang tu perlu tahu. So instead of forcing it, why can't we cultivate the spirit? How do we cultivate? Okay, cultivate the spirit starts from young, starts from homes. The problem is, apabila kita lihat, kita pandai kutuk, kita pandai criticize, kita balik, kita tanya diri sendiri, di rumah, berapa ramai di kalangan kita bersukan? Di antara kalangan jiran kita, di kalangan komuniti kita sendiri, berapa ramai yang bersukan? Berapa ramai yang exercise, at least 3 times a week, 30 minit. Jangan bagi alasan, kerja semua orang kerja. Betul. Tanya, tepuk dada, tanya sendiri dah. Is that correct? Tepuk betul. dada. Main sebenarnya kalau macam lah, aktif tengah hari pun main apa semua kan. No, so it starts with us. Kalau budak-budak, mereka dilahirkan di sebuah keluarga yang kuat bersukan, automatik dia akan bersukan. Tapi kalau you nak pacify anak-anak you, kata, ni handphone, okay, duduk diam. Pasal you nak tengok Netflix, tak boleh lah. Lepas tu, kalau konsep you sukan ialah setakat hanya sekali seminggu pergi berjemur pukul 12 tengah hari, I dah bersukan, letak kat Instagram, itu pun kena tanya anak Harish main sukan apa? Okay. Olahraga. Shane. Anak saya yang sulung tu dia main fencing dulu. Is it? Saber. Kiri. Tapi nak komitmen, nak kena hantar training. Kalau duduk Ampang nak kena hantar ke Petaling Jaya. Kan, tapi tu dulu training center tapi itu sebenarnya proses untuk dia. Kemudian wakil Kuala Lumpur. Tapi lepas tu up to him lah. Tapi pengalaman untuk bersaing di peringkat kebangsaan tu penting. Untuk dia itu macam budaya bersukan. Tapi maknanya kita kena galakkan bersukan tu. Everything kena start from nuclear family. So berbalik kepada apa yang berlaku minggu okay, baru-baru ni lah, because I don't know when this is appearing. So terdapat kejohanan olahraga rakan muda FTKLAA, Persatuan Olahraga Kuala Lumpur, okay, di UPM.
3-day event, Jumaat, Sabtu, Ahad, segala-galanya olahraga. Ianya berjaya menarik 1,700 anak-anak muda daripada usia 7 sehingga 15 tahun. So, you bayangkan, just one event, you dapat 1,700 atlet bersaing di antara mereka. Ada yang memang power, nampak macam Usain Bolt. Pakai semua brand yang tak pernah dengar, kena Google ke tak. Weh, ini mahal ni, you know. And you know, pakai pun macam real athlete. Ada yang just came for fun, but bottom line, they were there, they were present, they participated. So bayangkan kalau semangat yang sama kita suntik kepada budak-budak yang lain. I think the idea here is bukan nak lahirkan 1,001 Usain Bolt ataupun 1,001 Lee Chong Wei. Tapi the idea dia adalah untuk mereka memahami kenapa pentingnya untuk kita bersukan. Dan bukan duduk setakat minum teh tarik, lepas tu kritik dekat TikTok dan sebagainya. Lepas tu macamlah kita pakar segala-galanya. Kena amalkan gaya hidup aktif dan dia kena belajar daripada family, kemudian sekolah juga turut penggalak. Sekolah memainkan peranan yang penting kerana sekolah because you know why? Sekolah ialah tempat di mana anak-anak kita semua berada di sana. Sekolah dengan kelab. So kalau you want to do community community punya apa orang kata efforts, initiative, dia ni akan hari ni you akan dapat participation, besok you tak tentu, tapi sekolah is confirmed pasal budak-budak dah ada di sana. Dia sama dengan kelab pun budak-budak dah ada di sana. Saya nak sentuh subjek PJK tadi je. Sebab the real situation memang Cikgu Samsul Saiful. Itu is like 1 dalam 1,000 je ada dalam Malaysia. And memang saya percaya sekolah lain memang masih tak berapa tekankan tentang PJK. Jadi apa efektifnya subjek tu masih to just simply say like that, saya takkan menyatakan itu benar atau tidak. Terus terang cakap, kerana kita perlu ke sekolah untuk melihat mungkin kemungkinan mungkin anak ataupun anak saudara you ke mungkin merasakan bahawa cikgu sekolah mereka tak begitu aktif, tetapi kalau you keluar kawasan Klang Valley, Lembah Kelang sebagai contoh, kalau pergi tempat lain, kemungkinan besar di sekolah-sekolah mereka cikgu sekolah semua aktif. So kita tak boleh just dan dedicated lah. Dan dedicated, correct. Kerana untuk mereka sukanlah merupakan salah satunya entertainment. Kalau there's nothing else, you know. So sukan is the main. Mereka tak ada banyak distraction sebagai contoh. Saya tak nafikan sebab macam dekat Johor, sekolah bandar baru ada cikgu-cikgu yang repair padang. Dia buat store sukan dia macam bilik persalinan, effort dia orang sendiri. Tapi itulah masih scale dia mungkin dalam satu negeri tu satu je sekolah yang macam tu. Jadi apa yang mungkin kita boleh push untuk keberkesanan tu, effectiveness tu menyeluruh. Sebab betul dari dulu. Tak, dia kena balik kepada actually it's not rocket science. Balik kepada falsafah pendidikan. Apa tu falsafah pendidikan? Falsafah pendidikan adalah menjadikan insan yang berguna dalam akademik dan juga jasmani, rohani dan sebagainya. Correct. So we have to practice what we. The problem is kita ada banyak falsafah, kita ada banyak konsep, kita ada banyak slogan, tapi kita tak menghayati. Dan sebenarnya kita tidak ada iltizam politik yang political will untuk buat sesuatu yang betul. Kerana apa tahu? Kadang kita risau dengan feedback daripada masyarakat. Masyarakat pula fragmented into banyak pula segmen. Kalau kita lihat untuk orang Melayu sendiri kalau nak pergi sekolah, dia ada banyak pilihan. Dia ada sekolah kebangsaan, dia boleh pergi Mahat Tahfiz, dia boleh pergi sekolah integrasi, dia boleh pergi sekolah swasta, sekolah agama sepenuhnya. Jadi dengan keadaan macam ini, kita nak cast in stone satu falsafah untuk semua orang apply, amatlah susah. Jadi inilah realiti kehidupan yang kita kena terima. Jadi sebab itu dia bergantung pada family juga. Katakan kalau proses kemenjadian, ini sekolah dipakai ni. Kemenjadian. Jadi mesti macam mana pun family kena menggalakkan. Kerana sekolah berapa jam aja anak-anak kita, kecuali kalau sekolah asrama penuh lah. Dan sekolah asrama penuh, ada sekolah SBP yang memang hebat dalam sukan. Dia memang itu sebahagian daripada dia punya budaya dia. Jadi kalau kita macam rugby super schools, macam mana hebatnya dia punya persaingan tu
sampai viral kan. Jadi bila ada budaya macam itulah yang kita nak sebenarnya. Dan you see, PIBG pun memainkan peranan yang penting. Dia bukan setakat, setiap kali ada karnival sukan, okay, kena tempah baju baru. dia lebih daripada itu. Dan kebanyakan parents... Kadang-kadang PIBG kena keluar duit, parents keluar duit, cikgu keluar duit. Faham. So that's why I said PIBG kena memainkan peranan di mana they have to prioritize apa yang penting. So dan sukan ianya tidak bermaksud bahawa kalau seseorang tu baik dalam sukan, that's it. Tak. Dia ekosistem. Mungkin anak itu tak boleh bersukan. Masalah kesihatan sebagai contoh. Tapi macam mana you nak terapkan, serapkan beliau ke dalam ekosistem sukan. Sebagai seorang, let's say for example, pegawai. Sebagai contoh. Organizer. Boleh juga. Kerana ia merupakan satu career path. Lala jadi pengamal media. Mana tahu. Content creator. Whatever lah. No, Kan? Dia tak boleh bersukan tapi dia ambil rakam visual kawan-kawan dia bersukan. Lepas tu dia buat ulasan. Still dalam ekosistem juga. Correct. And you actually you're part of the ecosystem. Itu yang penting. Semua kalau netizen sekarang kata, okay, kita kena bermula dari grassroots, akar umbi kita. Especially dalam bola sepak sini. Tapi sejauh mana grassroots dan akar umbi kat Malaysia ni berfungsi sebenarnya? Why do you say netizens? Kan selalu komen. No, forget about it. Saya benci that label netizen. Yang pakai tu manusia biasa. So I forget. Peminat. Bagi saya, grassroots tu, akar umbi tu memang penting. Tanpa akar umbi, kita takkan ada sukan elit. Full stop. Akar umbi tu sangat penting. Dan masalah di Malaysia sekarang ni ialah akar umbi kita tidak kuat. Di peringkat sekolah tak kuat. Dan kita mempunyai kelab, banyak kelab, tetapi apa yang Persatuan Sukan sebagai contoh, bagaimana mereka menggunakan, so sekarang ni Persatuan Sukan pula dalam dilema. Mereka tak tahu fungsi mereka. So problem sekarang ni juga di Malaysia ialah fungsi. Mereka tak tahu apa fungsi sebenar mereka. Pada saya, kalau kelab tersebut melahirkan generasi bakat baru, biarlah dia orang buat kerja dia orang. You sebagai seorang Persatuan Sukan, you anjurkanlah kejohanan. Kenapa you nak anjur kejohanan, lepas tu you nak lahirkan bakat? Tak boleh lah. You nak buat segala-galanya. Macam-macam nak kontrol segala-galanya. Dia kalau Persatuan Sukan ni, tak kira peringkat daerah, negeri, kebangsaan, dia adalah custodian kepada sukan-sukan itu yang mereka govern, okay? Kalau Persatuan Atletik Olahraga Daerah misalnya, so daerah ni kenalah kerjasama dengan pihak sekolah untuk lihat, okey, ni dia sebab itu. Tapi dalam struktur setiap ada MSSD, Majlis Sukan-Sukan Daerah, Majlis Sukan-Sukan Negeri, kemudian Selangor. Tapi itu di peringkat sekolah. Bagaimana pula di peringkat komuniti? Kalau kita lihat dalam bola sepak, kan ada banyak kelab-kelab yang memang bukan saja pada hujung minggu berbayar pasal kemudian ada yang hujung minggu saja, pasal timeline tak boleh. Tapi ada juga yang train tengah minggu ada. Macam Shane pernah lalu ada kan? Ada. Jadi pentinglah ini kena diberi sokongan. Tapi biasanya di peringkat ini parents ni akan spend duit betul untuk ajar coach. Coach pula dibayar dan terima duit dia untuk mengajar anak-anak ni. Okey. Dalam kalangan mereka ni berapa ramai yang ada kemahiran teknikal untuk membuat demonstrasi dan untuk mengajar dengan benda betul. Sebab itu mereka kena go through that certification process. Mereka kena ada, sebab itu dulu saya ingat lagi bila membuat laporan, FAM pernah mengeluarkan lesen dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kepada guru-guru ni dipanggil dan kemudian diberi kursus untuk diberi lesen D ke C. Kemudian mereka boleh mengajar anak-anak. Tapi mereka kena dihantar berkursus dulu. Jadi sekarang ini saya harapkan kursus itu masih lagi ada supaya mereka boleh mengajar anak-anak kita ni dengan cara yang betul. Yep. Kerana kadang-kadang ada tak semua bekas-bekas pemain dipanggil. Kerana mereka tidak berada dalam sektor perguruan. Jadi kadang-kadang timbul isu apabila bekas-bekas pemain tak ada ruang pula untuk mengajar pula anak-anak ni. Sebab itu kita kena lebih terbuka. Kita kena buka minda kita supaya macam mana nak collaborate ex-player dengan pihak sekolah atau dengan pihak kelab supaya semua situasi menang-menang untuk semua pihak. Dan untuk budak-budak, dia ni bukan mudah. Terus saya cakap, sebab tu saya respect mereka yang
menjadi jurulatih di peringkat akar umbi. Respect. Kerana tugas mereka lagi berat daripada yang dekat atas tu hanya jaga ego. Jaga ego dengan jaga bos mereka. Yang bawah ni yang penat. Kerana umur 5 hingga 7, 8 tahun, ini bukan berdasarkan pada result. Ini hanya untuk berdasarkan pada supaya mereka tu setiap minggu mereka bangun, mereka kata saya nak main bola, saya nak berlari, itu penting. Motivation factor. Dan sebab itu falsafahnya pada usia pre-formative years tu adalah to have fun. Have fun. Mereka kena berseronok dulu. Gairah untuk ni. So bila sampai spesifik age tu, barulah mereka diberi latihan yang spesifik untuk berkembang sebagai seorang atlet. So all that sangat-sangat penting. Dia bukan setakat okay, we form a team, kita pergi main, kita menang, so lepas tu harap adun bagi duit. Dia kadang-kadang masalah bila kita mission statement kita apa sebenarnya. Kelab tu diwujudkan untuk apa? Adakah untuk menang supaya boleh jana pendapatan untuk individu tertentu, atau menang untuk bagi balik pada kelab tu untuk berkembang lagi, ataupun untuk to have fun, to create the right culture untuk pemain ni. Kerana kalau kita lihat berapa ramai sebenarnya, berapa peratus pemain-pemain di peringkat akar umbi masuk dalam sistem elit, kemudian akhirnya menjadi pemain negara. Tak ramai. Cukup kecil peratusan tu. Jadi tapi yang penting dalam kalangan mungkin dalam 20 pemain tu ada yang menjadi pengadil, ada yang menjadi wartawan, ada yang menjadi pengulas, ada yang jadi maknanya sistem balik, dia boleh jadi pegawai, dia boleh jadi pentadbir, pengurus. Jadi ini benda-benda yang bagaimana nak menyumbang kepada industri sukan tu, tapi semuanya proses tu memang kena bergerak dari peringkat komuniti. Kita ambil Ridwan Abdullah sebagai contoh, bekas pemain negara. Beliau dijemput ke Julang tak lama dulu, dan beliau menyatakan bahawa kami akan terkejut kerana beliau tidak pernah mewakili sekolah. Cikgu sekolah menyatakan bahawa dia terlalu pendek. Kecil. Tapi dia main untuk kelab yang mengasah dia. Daripada kelab dia terus main untuk Selangor, lepas tu terus ke mewakili negara. Bayangkan berapa ramai lagi bakat-bakat yang actually berada di kalangan kita tetapi tidak diberi peluang tersebut. Tapi hakikatnya tak ramai lah kot yang meletakkan matlamatnya untuk bina ekosistem. Mostly memang untuk result lah kan. Bila ada result, and again, parent masuk and club boleh survive untuk teruskan. I think kena ada balance lah. Sepatutnya kena macam tu. Balance lah. Cumanya kalau tentang bola sepak, prestasi lah. Macam kita rajin kan postkan video-video budak-budak bawah 12, bawah 14 main dekat luar negara. Memang saya sendiri pun dah tengok, memang Southeast Asia memang sangat respect dengan talent daripada Malaysia. Tapi hakikatnya mungkin parent yang decide untuk masa depan dia orang. Dia dah nampak path untuk sampai ke career tu memang tak ada. So ada limit, mungkin age dia kata sampai 15 je kau main bola macam tu. So itu yang mungkin menjadikan grassroots kita tak menampung keperluan untuk jadi squad kita tu. Sebab pass tak clear. Parents sendiri akan decide, tak payahlah kau main bola, bukan ada tempat pun. No, you see, look, it's a very you tak boleh just cakap macam tu saja, okay? Kerana parents of course nak yang terbaik untuk anak-anak. Okay, saya tahu ada setengah parents tu yang memang anak-anak dia berlatih supaya dapat masuk sekolah sukan. Tapi once sampai 15, you dah kurang dah sangat peluang yang ada. Yeah, of course, kerana mereka a lot of things come into play. Sebagai contoh, kerana kita terlalu result orientated, ya. You tahu tak, ramai daripada kalangan anak-anak muda kita mempunyai masalah ACL. So kalau you dah 15 tahun dah ada masalah ACL, you takkan ada career selepas ni. Memang payah. Why? Because playing banyak sangat matches, kena push dan sebagainya. So of course lah, sebagai parent, lepas tu you duduk balik, you kata, no, this is not the way to go. Saya nak you concentrate on pelajaran. So parents pun perlu sedar bahawa mereka cukup senang kutuk, kenapa Malaysia tak boleh lahirkan bakat, tapi kalau anak sendiri tak nak belajar dulu. Tak nak main bola, ya. Sebagai contoh. So yeah, tak boleh salahkan. I'm a parent. So saya nak terbaik, Rizal as a parent, nak terbaik untuk anak kami. Tapi kita perlu sedar bahawa it'll come a point, mungkin anak saya tak akan, maybe he won't be good in running at all. I kena
terima hakikat. Mungkin dia akan menyelah dalam sukan lain. Peringkat mana, let the man upstairs decide lah. Tapi at the end of the day, kita kena terima hakikat. Okay, kalau ini tak menjadi, okay, let's concentrate on something else. Tetapi pokoknya, jangan kita lupa bahawa bersukan tu penting. Yang pentingnya ialah dia masih aktif, dia bersukan. Dan kita nak libatkan lebih ramai lagi anak-anak muda supaya mereka bersukan, supaya daripada that pool of talent yang lebih banyak lagi, mana tahu kita boleh dapat, look, we have 33 million population. Betul tak? Takkan susah sangat nak cari 30 pemain bola sepak. Tapi itu maksud saya tu. Ataupun 30 pemain olahraga yang baik. Susah. Ataupun 30 pemain badminton yang baik. Itu maksud saya susah nak mungkin educate some of the parent nak faham dia punya ultimate result is culture. Sebab memang mostly result oriented. Jadi dia sendiri pun akan rasa macam sebagai seorang parent, you dah you spend, okay, sometimes agak mudah untuk kami criticize parent. Tapi you take a step back. Saya sebagai contoh, setiap Sabtu Ahad saya burn. Kena hantar, kena pergi, bangun awal. Saya setiap hari dah kena bangun awal pasal kena hantar anak pergi sekolah. Sabtu Ahad pun kena bangun awal. So it's like 7 days a week. Memang dah this one. So it's a sacrifice. Lepas tu bila dia bersukan, you pun might as well alang-alang dia tengah berlari, you pun berlari ya, sama, So you, but what I'm trying to say is that we have to find that balance lah. Apa sebenarnya yang kita nak? Dia nak yakinkan parents ni macam kesudahannya, objektif dan matlamat kesudahannya adalah culture. Budaya. Kalau macam ada beberapa parents, setengah parent dia faham kalau hantar ke sekolah bersama penuh, sekolah tu yang nama besar, dia ada culture dia. Betul? Dan sebab itu ramai berpusu-pusu nak hantar anak pergi SBP. Okay? Dan kalau di peringkat mereka yang sekolah biasa, sekolah harian yang nak hantar anak-anak di kelab-kelab ni apa, dia orang pun kena faham. Pada usia yang muda ni, mereka tidak boleh dipaksa untuk menang. Mereka ni kena dididik falsafah to have fun. Tapi kalau orang yang bertanggungjawab untuk mengajar tidak mendidik mereka dengan cara itu, kenapa saya bercakap ni? Kerana Ron Smith, bekas pengurus pengarah kejuruteraan FM, dia pernah cakap isu di Malaysia ni akan jadi isu yang besar. Kerana tidak ramai yang memahami agenda pre-formative years ni, 8 hingga 12 ni, mesti to have fun. Tapi apabila dipaksa untuk menang pada usia tu, maknanya kita tak faham lah agenda pembangunan untuk bola sepak dan grassroots. Itulah sebenarnya macam mana kita nak ajar parents. Macam mana kita nak ajar? Kita nak buat pendidikan secara macam tidak formal atau formal pun, kerana jadi national agenda, kalau kita letak atas kertas pun, orang tak baca. Sebab itu kalau benda ni, dia maknanya kena jadi parents yang terdidik dan berilmiah, dia kena faham. Dan kalau lagi banyak membaca, dia kena faham bahawa ini adalah benda-benda yang perlu dibuat. Katakan you nak galakkan anak you untuk menjadi atlet negara. Pada usia 8 hingga 12 nak buat apa? Pada usia 12 hingga 16 nak buat apa? Bila sebenarnya dia boleh fokus pada satu sukan? Sebab itu kita lihat juga betapa ramainya legenda-legenda. Macam kami interview kat Julang, dia orang biasanya bermain banyak sukan. Ada main, kalau macam Datuk Zainal, dia juga sprinter, dia juga main banyak sukan. Datuk Minawan, dia berenang, dia hoki, main bola. Lizija main golf, kemudian tukar jadi bola keranjang, lepas tu Chong Wei bola keranjang, Datuk Chong Wei bola keranjang, kemudian badminton. Jadi nak menyemai bakat mereka tu, it takes time, tapi for them to have fun dulu tu untuk bersukan. Jadi kemudian bila dah cultivate habit yang betul ni, barulah mereka boleh diberi ruang untuk jadi atlet. Tapi ibu bapa lah kena faham. Kalau dia nak serah pada guru, tapi guru tu pula dan jurulatih tu pula kena juga faham agenda yang betul. Jadi macam mana kita nak pastikan dia orang faham? Susah. Itu soalan yang saya tanya dia tadi. Susah. Bukan mudah, tetapi we have to take a step back dan tanya diri sendiri, apa sebenarnya end game, apa sebenarnya objektif. Objektif adalah untuk melahirkan keluarga yang sihat. So lower the expectation dulu.
Bukan nak kata we shouldn't, okay, fun tu fun je lah. Okay, saya faham. Tapi yang tu pun kena ada balance. Kerana jangan asyik fun je, lepas tu tak ada progress. Betul tak? Tapi at the same time, kita nak progress. Kita nak tengok anak kita, okay, hari ni dia dapat last, besok at least dah dapat nombor 5, besok dapatlah nombor 3. You know, there's progress. So, at least you pun puas hati. Okay, yang tu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting ialah keluarga sihat. Keluarga sihat menjadikan komuniti sihat menjadikan negara yang sihat. Simple. Tapi kita harapkan macam mana semua legenda kita semua ada parents di belakang mereka. Datuk Nicole David, Datuk Jijo, Azhar Hasni Awang, semua ada sistem sokongan yang betul di peringkat keluarga untuk memberi mereka ruang belajar dengan cara betul, kemudian berjaya. Jadi sebab itu parental support ni penting untuk, kemudian kita lihat Syahriatul Afifah, macam mana bapa dia tolong bantu dia untuk buat keputusan yang betul. Jadi ini sebenarnya peranan parents sebenarnya yang boleh membentuk hala tuju anak-anak. Okay, sekarang ni macam Haris kata tadi, objektif pertama melahirkan keluarga yang sihat, keluarga yang bersukan. Daripada akar umbi lah untuk diorang minat sukan tu sendiri. Kalau diorang tak jadi atlet, mungkin jadi benda-benda lain. Tapi sekarang ni, satu cabaran yang baru pula, mungkin ada orang marahi. E-sports. Bila e-sports sekarang tak payah bersukan, duduk kat rumah. So, okay, sorry, I kena interject. You see, everyone talks about e-sport. Saya mungkin Rizal tak boleh relate lah, tapi saya boleh relate. Saya boleh relate dan saya akan kata benda macam ni. Orang yang datang kat I kata, oh dia main ni, main tu, I kata please lah, I'm the OG of e-sports. Saya main masa zaman saya, kita dah main dah Counter Strike. Okay, Counter Strike dah ada dah. Call of Duty dah ada dah. Sims was the start of everything. GTA I used to play. Grand Theft Auto. Okay, so dah pernah main, dah masak. But what I'm trying to say is that dia ada balance. Saya main. Kalau you tanya I terus terang sekarang ni, kalau ada duit lebih, I betul-betul nak turn my room into a gaming room, okay? Letak my Altec Lansing speakers masih ada so letak siap dengan my Call of Duty ke. So yes, there's nothing wrong with that. No issues. And I like it because sekarang ni kan ada banyak spin-off of Counter Strike kan. So anak saya dengan I akan main the free version lah online kan. It's a good bonding session. Tapi we make it a point, okay, kalau you baik dalam tu, okay fine, go all out. Tapi pada masa yang sama, bukan semua yang akan baik dalam the whatever e-sports lah. So you main lah sukan yang di luar sana, you know, di padang dan sebagainya. Okay, dulu kena spend duit untuk pergi sisi, sekarang tak perlu. Saya tak pergi sisi. Dekat rumah. Rakyat Marhai pakai pergi sisi. Tak. You know why? Because di office dulu, yang ni Rizal tak tahu, tapi kami some of us, kita gunakan office punya intranet. Bukan internet lah, tapi intranet untuk pasang Counter Strike. Betul, bila paper dah tutup, kita main Counter Strike. Bijak. Tapi sebenarnya dia ada ruang untuk dua-dua. E-sport. Tapi e-sport yang banyak peringkat elit tu pun, berapa ramai sebenarnya yang sampai hebat boleh main kat China pun semua, dapat menjana pendapatan yang cukup besar. Tapi ada sebenarnya ruang untuk main dua-dua. Bila waktu senggang boleh main e-sport. And you know what? Saya galakkan. So ada yang menyatakan bahawa kenapa you galakkan anak you main game? I say saya tak galakkan, tapi saya dedahkan dia. Kerana yang pertama sekali, I want him to be responsible. Dia tahu screen time dia hanya terhad. Tak lebih sejam, Jumaat, Sabtu. Okay. Yang kedua, dia main game yang saya main. So, we can play together. So, it's responsible. Dan yang ketiga, saya setuju dengan game kerana it's good for reflexes. Your hand-eye coordination. So, sebab tu, saya tengok ramai yang tak main game. Kalau you compare dengan yang main game, you perasan tak cara diorang pandu, cara diorang do a few things, other things lah? Berbeza. Seriously, I tell you, play lah GTA. Pemanduan tu akan berhemah. Dedahkan tu betul. Macam Hisham, dia selalu main game, tapi dia kena pilih hitam ke merah. Yang kena pilih nombor. Ada bola pun.
No, but there's a balance for everything lah. Perlu ada balance lah. Sekarang kita tahu national team memang dengan play-play warisan. Presiden bola. Dari segi bola sepak Rasanya kalau dengan keadaan grassroots yang ada sekarang, berapa tahun mungkin kita perlukan untuk sampaikan tahap grassroots sekarang ni dapat cover. So kita tak perlukan lagi program-program macam naturalisasi macam tu. Kalau you nak bercakap tentang benda ni sikit, boleh? Pada saya, we've missed the boat. We've missed the boat a long time ago. Maksud saya ialah sepatutnya kita melahirkan bakat-bakat baru. Tapi itu tak menjadi. Dan Malaysia, bola sepak, kita 10, 20, mungkin 30 tahun ke belakang daripada negara-negara yang memang kuat dalam bola sepak. So, untuk menjawab soalan you, ia akan mengambil masa yang lama kerana kita tak konsisten dengan sistem kita. Sebenarnya, kita melahirkan pemain. Cuma pemain tu cukup kualiti atau tidak. Jadi, kalau kita nak, maknanya piawaian kita kena lebih tinggi. Kalau kita nak merapatkan, apatah lagi cabarannya sekarang ni dah terlalu ramai pemain naturalisasi. Pemain yang mungkin tidak ada kena-mengena ataupun tiba-tiba dah menjadi naturalized players. Cabarannya adalah kalau kita lihat dia peringkat elit adalah NLDP dan juga AMD. Jadi sekarang ni KBS pun sudah menyatakan kesediaan untuk menyerahkan kepada FAM. Jadi kita tahu benda ni dah come under great scrutiny. Maknanya FAM sekarang nanti ada peluang untuk melantik jurulatih yang berwibawa di peringkat belia. Kalau kita lihat saja nak buat perbandingan di antara produk-produk Sekolah Sukan Bukit Jalil dan juga produk-produk AMD. Dulu Sekolah Sukan Bukit Jalil melahirkan antaranya Nur Syarul Ilan Talaha, Farizal Malias, Safi Salih pun pernah masuk sekejap, Zakwan Adha Abdul Razak, Aidil Syafiq Rahim. Jadi tapi kemudian projek itu dipindahkan ke Pahang, Sekolah Sukan Gambar dan juga AMD. Jadi sekarang ni apakah sebab itu mungkin ada kajian ilmiah bagaimana sistem di Sekolah Sukan Bukit Jalil dan juga AMD dan NLDP ni melahirkan pemain-pemain yang cukup kualiti. Kita nak sebenarnya selain daripada Arif Aiman atau Luqman Hakim, kita nak play-play yang at least kualitinya macam Syafiq Rahim. Pasal itu pernah kita lahirkan. Jadi macam mana kita nak kualiti ni nak dikekalkan. Jadi barulah mereka ni boleh bersaing dengan nanti pemain naturalized. Pada masa yang sama nanti FAM juga kita harap mengambil pemain naturalisasi ni bila dah dapat kalau kita layak ke Piala Asia untuk 3-4 siri berturut-turut, kemudian jadi mid-term target saja. Kemudian kita kena bagi ruang pada pemain-pemain anak jati ni untuk mewakili Malaysia. Kalau tidak nanti saya takut anak-anak jati ni tidak ada inspirasi dan aspirasi untuk mewakili negara kerana negara alamak tempat dah terhadlah dekat atas. Sebab itu kan fokus kita sekarang ni pada pasukan negara, tapi apabila pasukan anak didik Nafuzi Zain tewas dalam Piala Mandiri, kemudian tewas juga dalam kelayakan Piala Asia Under 23, jadi kita nampak gap tu. Jadi macam mana nanti pemain-pemain seperti generasi Ferguson ini boleh nak make that gap, bridge that gap dengan pasukan senior. Kan? Itu antara elemen-elemen yang kena diambil kira ni. Okey. Ni aku rasa podcast yang paling lama pernah kita buat. Tapi aku happy sebab dia bertubi-tubi masuk kan. Untuk kami, kira budak-budak baru ni banyak belajar hari ni. Banyak ilmu. Minta halalkan semua ilmu yang diberikan hari ni. Kami pun banyak belajar daripada kamu ilmu dua. mesti dikongsi. Ilmu betul. So, terima kasih banyak-banyak Abang Rizal Hashim Haris juga sudi datang untuk kita buat kolaborasi untuk antara Julang Podcast juga Harimau Melaya. So, nanti korang boleh komen dekat bawah pendapat korang tentang, ada 3 segmen ni, boleh komen tentang segmen 1, segmen 2, segmen 3, apa pendapat peribadi korang. Sebab zaman social media ni, semua orang berhak untuk memberi pandangan ataupun komen masing-masing. So, terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Follow, kena follow Julang Podcast. Share ada apa-apa nak share, follow Julang Podcast yang terbaru, episode terbaru. Terima kasih Aur, yang penting jangan kecam lah. Apa nak kongsi? Terima kasih kepada anda berdua dan it's great that kita dapat buat collab yang ni dan yes, sila tonton Julang dan harap anda akan terus bersama kami lah, both di Harimau Melayan dan juga di Julang untuk perspektif berbeza. Betul. Korang boleh follow Julang dekat YouTube, boleh subscribe, Facebook, IG, ada ads dan juga TikTok. So mungkin dekat situ sebab guest-guest orang semua yang
Wow, yang hebat untuk korang dapatkan ilmu sebelum pergi ke sana. So, pada apa Pio? Tak ada. Okey, ngam. Untuk sekorang, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa like and share, boleh komen ramai-ramai. Dan yang paling penting, nak mengkritik, jangan sampai menghina guys. Kita jumpa next episode akan datang. Thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum.